Okay guys, Fantas Pusado. Hari ni aku nak tunjuk macam mana nak back squat. Tadi opening tadi kau nampak aku back squat. Itulah ada back squat. So aku nak tunjuk tutorial. Daripada awal setup sampailah kau boleh squat, bangun balik. Okay gang? Let's go. Tutorial tips yang pertama, okay. Tinggi rack ni. Yang ni kalau kau pakai rack macam ni, kau boleh lah adjust macam ni. Kan? Tapi kalau rack yang dah memang ada slot tu, korang just gunakan saja. So tinggi macam mana? Yang ni aku dah set up, korang boleh tengok tinggi. Okay, lebih kurang lah tinggi bahu aku dia punya rack ni. Sebab apa? Sebab nanti kalau korang unrack macam ni, nampak? Dia ada ruang. So korang tak nak nanti, korang nak kena menjengkit, tak nak. So, selesa untuk angkat macam ni dan bawa keluar. Masuk pun, okay, macam tu. So, kita tak nak nanti bila naik, nak kena tenjet pula, tak nak. Bahaya. Okay, next. Nombor 2. Tips nombor 2. Kita punya hand position tangan. Okay, kita nak letak dekat mana tangan. Dan dekat mana kita nak letak dekat belakang ni. So, untuk tentukan berapa besar kita nak pegang ni, kita kena tahu dulu. Kita kena tahu kita punya tangan, kalau kita kepak kat belakang ni, kita kepit belakang ni sampai mana dia boleh. So, kita boleh eksperimen dulu. Contohlah kalau aku ambil dekat sini. Okay, pegang dulu kan. Pegang dulu. Jangan masuk baru pegang. Okay, pegang dulu. Ni aku try dekat sini. Tengok apa jadi. So, bila aku masuk dekat sini, aku nak letak dekat aku punya belakang. Susah. Aku rasa, sakitnya aku punya shoulder. Sakitnya aku punya bicep. Aku rasa terkepit. Tak selesa. So, keluar. Adjust. Cuba lagi. Adjust macam ni pula. Ambillah try setengah ibu jari pula. Cuba. Okay, masuk. Okay, bangun. Lebih selesa. Try lagi satu. So, dekat mana yang korang paling selesa? Okay. Macam aku sekarang dekat sini lah. Dulu masa badan aku kecil, aku dekat area sini. So, sekarang ni aku kena, dah sampai sini. So, pastikan kiri, kanan sama luas dia. Pegang. Okay, lepas tu dah pegang. Masuk dalam, tangan jangan alih dah. Jangan nanti dah masuk, lepas tu gerak-gerak tangan. Kita tak nak. Pegang. Jangan bergerak dah, duduk diam sini. Okay, masuk. Okay, letak dekat atas trapezius. So, dah letak sini, apa nak buat pula? Siku. Nampak? Siku buat apa? Macam ni. Sebab apa bila kita buat macam ni, trap dia keluar. So, kalau macam ni, dia tak stable, nampak? So, siku naik. Okay. Dah masuk. Siku naik. Okay. Belakang kepit. Bangun. Macam ini. Ini basic high bar back squat. Macam ni. Okay. Tips nombor 3. Yang nombor 3 ni dia ada berkait dengan yang tips nombor 2. Kalau tips nombor 2, jarak pegang dan cara nak letak belakang. Okay, tambahan yang nombor 2 tadi, belakang jangan lupa kepit. Kepit. So, luas tangan tu tadi sedekat yang korang boleh. Untuk tips nombor 3 ni, apa yang berkait dia? Berkenaan dengan genggam. Korang nak genggam macam mana? Pastikan genggam, okay, ibu jari dekat atas macam ni. So, genggam ibu jari kat atas. So, jangan genggam overhand macam ni. Okay. So, jangan genggam macam ni. Jangan letak tangan macam ni. Pastikan ibu jari wrap dekat bawah. Sebab apa? Kalau korang letak macam ni, okay, letak macam ni, apa jadi? Contoh, bila tengah squat macam ni, bila korang dah penat, korang tak perasan korang tengah tekan bar ni dekat korang punya tengkuk. Okay, sebab dia tak secure. Dia tak berapa selamat, dia tak berapa kukuh dekat sini. So, dekat sini, bahaya. So, bila ibu jari dekat bawah, macam ni. Bila ibu jari ada dekat bawah, korang dah memastikan yang bar ni kukuh, tak bergerak langsung dekat mana-mana, and korang tak tekan bar tu dekat tengkuk. Nampak? So, dia tampung dekat bawah macam ni. So, dia tampung dekat bawah macam ni, daripada macam ni. Macam ni nampak bawah ni tak ada apa kan? So, korang akan tendensi untuk tekan bar ni dekat tengkuk sangat tinggi. Sebab tak nak ada terjatuh bar. So, sini lebih selamat. Okay, next tips nombor 4. Jarak kaki. So, jarak kaki ni macam mana? Okay. Macam tadi, kita start daripada atas. Okay, kita dah pegang. Masuk.
Okay. Bangun. Ke belakang 1-2 langkah cukup. Jangan jauh sangat daripada bar ni. Kita jangan pergi jauh gila. Sebab apa, dekat sini tak ada safety ni. Bahaya. Satu lagi, nanti bila korang dah penat, jauhnya. Takut tak sampai lagi korang dah meniarap. Okay. So, bangun. Angkat. Ke belakang 1-2 langkah cukup. Jangan jauh sangat. Okay. Luas kaki, luas yang korang selesa. Ada orang dekat sini, ada orang dekat sini, macam aku dekat sini. Position tu, nak tahu macam mana? Korang boleh menyangkung sampai habis. Inilah position luas kaki. Kaki luas macam mana? Okay, bangun. Untuk jari kaki, jangan buat macam ni. Sebab apa? Bila jari macam ni, korang tengok bila jari straight ke depan macam ni, apa jadi bila aku squat? Sangkut. Nampak? Aku tak boleh pergi deep squat. Kalau aku buka macam ni, sakit aku punya joint, lutut aku problem, ankle problem. See? Buka. Macam biasa kita berdiri selesa, macam itulah kaki. Bila kita turun, menyangkung macam biasa. Macam ini saja. And bangun. And turun. And bangun. Serendah yang boleh. Sehabis yang boleh. Okay. And bangun. Letak. Okay. Tips nombor 6. Guide nombor 6 lah. Ni apa ni? 6. Okay. Squat depth. Berapa rendah kita nak turun squat? Okay. Ni aku contoh dulu. Macam ni. Squat kalau aku serendah yang boleh. Macam ini. Okay. Macam ini. So kalau korang tengok lutut pun, tengok lutut aku dari tepi, nampak tak lutut aku ada slightly lepas pada jari kaki. Tak ada masalah. Yang ni tak ada masalah. So turun serendah yang boleh. Badan cuba jangan bungkuk macam ni lah. Okay. Tapi kalau ada orang-orang yang mana kaki dia panjang, kan, kaki dia panjang, dia nak squat, alamak, macam aku kaki dengan badan aku kira consider balance lah. Tapi kalau macam ada orang yang, kaki aku panjang, badan aku pendek, tapi kemungkinan besar macam tu, dia punya squat mungkin akan jadi macam ni sikit. Tak ada masalah. Sebab itu dia nak balance. Yang penting serendah yang boleh, badan setegak yang boleh. Kalau dia punya macam ni lah, tak kisah. Macam aku, macam ni. Okay. Demo dengan bar. Tengok. Masuk. Okay, lift. 1, 2. Okay, squat. Ini aku punya squat. Aku yang paling rendah. Okay, tengok position badan aku pun, aku tak macam ni. Sebab aku boleh macam ni. Untuk orang yang kaki lebih panjang, dia kemungkinan besar akan jadi macam ni sikit. Okay. And bangun. So kalau squat balik. Serendah yang boleh. And naik. Okay. Tips tambahan untuk deep squat tadi. Untuk squat yang serendah yang boleh tu, menyangkung tu. Okay, macam mana? Kalau ada orang setengah-setengah orang, dia tak boleh duduk macam ni. Ada setengah-setengah orang, dia tak boleh macam ni. Lepak kan, dia tak boleh. Disebabkan ankle dia tak boleh nak lipat macam ni. Okay, tak boleh lipat macam ni. So, dia tak boleh nak lepak macam ni. So, korang nak buat macam mana? Nak dapat deep squat macam mana? So, kalau korang tengok dekat bawah ni, aku dah letak plate. So, dah letak plate. Inilah tujuan. Kalau korang biasa tengok dekat gym, orang letak plate. Sebenarnya untuk apa? Inilah tujuan dia sebenarnya. Plate ni untuk apa? Untuk, nampak ni? So, bila korang pijak, tumit atas plate, tumit korang lebih tinggi. So, bila korang squat, nampak tak? Korang punya ankle, dia tak lipat sangat. So, korang boleh squat lebih rendah. Untuk siapa-siapa yang ada masalah ankle, tak boleh lipat macam ni. Okay? So, buat macam mana? Tumit atas plate. So, dia akan limitkan lipatan dekat ankle ni. So, korang boleh squat dengan lebih dalam. So, bila squat, nampak? Dia akan pergi lebih dalam. Macam aku tak ada masalah sini. Untuk orang yang ada masalah ni, kena atas ni. Okay. So, bila korang set up, letak sini, then squat. Okay. Boleh pergi dalam. Macam itu. Okay. Tips nombor 7 rasanya. Aku rasa 7 ni. 7 lah. Kita kata 7 lah. Kalau aku salah, padan muka aku, padan muka korang. Okay. Tempo. Aku nak tunjuk berapa laju korang nak squat. Berapa laju nak turun, berapa laju nak naik. Okay. So, yang aku demo saja. Korang
Sambil-sambil tengok, sambil mendengar aku membebel. Macam ni. So, masuk. Lift. Okay, belakang. Okay, bila squat, control. Mana korang tak nak terlampau slow sangat macam ni, nak kira sampai 10 saat, tak. Okay, turun, control, terus naik. Okay, control, terus naik. Sampai habis, sampai bawah tu, terus naik. So, jangan pula pergi drop macam, oh jangan drop macam tu, jangan, bahaya. Jangan drop macam ni. So, jangan. So, control, naik. Control, naik. Okay. Jangan berhenti dekat bawah. Kalau berhenti dekat bawah ni, dia dah ada workout lain. Ini pause squat. Masalah kalau untuk beginner, kalau nak buat pause squat ni jangan. Sebab apa? Bila korang duduk sini, nanti korang dah penat kaki, tak boleh bangun. Tak boleh bangun. So, naik. So, turun. Naik terus. Turun. Naik terus. Macam itu. Control. Itu sahaja. Okay, settle lah. Aku dah tunjuk kat korang macam mana nak back squat dengan bar. Loh, berasap kaki aku lah buat demo ni kan, buat video. Berasap kaki aku kan. Banyak take, biasa lah. Okay, korang dah tengok ni, amalkan apa-apa yang korang tak faham, boleh komen dekat bawah Jangan lupa like, subscribe. Berapa kali aku nak sebut subscribe, like, komen, share. Okay, geng? Ciao.